Hai, Assalamualaikum. Saya Syaz Hazel. Selamat datang ke Biodata Celebrity. Sebelum tu korang jangan lupa like dan subscribe channel AIDA Production, okay? Okay, nama penuh saya Syahrizal Jazel bin Jasmine. Nama gelaran saya orang panggil Syaz Jazel. Umur saya sekarang 30. No. 30. Dah cukup lah korang tahu 30 cukup lah. 30. Umur saya sekarang 37 tahun. Saya lahir pada 30 bulan 7 tahun 1988. Leo. Saya tinggi 180. Saya asal daripada Kampung Baru, saya membesar di Damansara. Damansara Utama. Saya ada 7 orang adik-beradik dan saya anak kelima. Hobi saya horse riding. Warna kesukaan saya suka warna pastel. Saya suka color putih, color cream, basic color lah, nude color saya suka. Makanan kegemaran saya adalah ayam halim minyak bijan tu, yang saya buat. Kalau yang tak suka, sebenarnya saya suka makanan sebenarnya. Sebenarnya yang saya tak suka budu saya tak suka. Mesti kau macam, kenapa tak suka kan? Sebenarnya tak tahulah, saya tak biasa. Boleh makan tapi tak biasalah. Minuman kesukaan saya adalah air kosong dan saya tak suka Coca-Cola. Cita-cita saya sebenarnya saya nak jadi pilot. Saya nak jadi seorang pilot. Masa saya belajar, daripada dulu saya belajar saya nak jadi seorang pilot. Tapi bila membesar ni saya jadi seorang selebriti. Tak pasti saya. Memasak mungkin memasak, yes. Yang orang tak tahu. Saya tak suka dengan binatang yang berkaki banyak. Dan saya tak suka di tempat yang sempit. Tempat sempit contohnya macam eskalator semua saya tak suka. Lift saya tak suka. Idola saya kalau dalam bidang lakonan saya suka Anthony Hopkins daripada dulu lagi, sebab muka dia macam arwah ayah saya. Lagi satu sebab dia berkarakteristik, dia sangat bagus dalam segi lakonan. Saya nak cakap terima kasih kepada semua yang sokong saya selama 18 tahun ni dalam industri, yang tak pernah jemu, yang sentiasa sokong watak yang saya bawa ataupun sangat positif bagi saya walaupun saya dilanda banyak kontroversi dulu. Tapi alhamdulillah korang masih bersama dengan saya, so saya nak cakap terima kasih banyak-banyak. Saya sangat hargai. Okay, AIDA Production, jangan lupa panggil saya untuk next project. Saya nak cakap ke AIDA, dah lama tak jumpa ke AIDA sebenarnya. Kepada tim AIDA Production, terima kasih banyak-banyak sebab kita menjayakan projek bersama ni dalam penerbangan ni. So, saya cakap terima kasih kepada your punya hospitality dan terima kasih juga kepada production AIDA dan juga Kak AIDA. Okay, lepas ni korang nak tahu biodata selebriti yang mana lagi, so korang minta komen dekat ruang komen bawah. Okay? Bye.